Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk tutorial penggunaan kalkulator untuk membantu kita jawab kertas 1 matematik SPM. Jadi topik yang akan dibincangkan dalam video kali ini adalah bab 7 tingkatan 5 iaitu sukatan serahkan data terkumpul. Jadi soalan yang di depan ni adalah soalan 19 kertas 1 SPM tahun 2021. Jadi kita perhatikan arahan soalan tu. Jadual 2 menunjukkan markah matematik bagi 30 orang murid dalam suatu ujian. Cari min markah. Jadi untuk data terkumpul ini, apa beza data terkumpul dengan data tak terkumpul? Adalah data terkumpul tu nilainya adalah wujud dalam bentuk selang kelas. Jadi sebelum kita boleh guna pakai nilai ini, kita mesti kena carikan dahulu kita punya titik tengah. Jadi anda perlu carikan dahulu titik tengah. Jadi saya letakkan titik tengah tu. Dan titik tengah lah kita punya nilai X tu lah. Ya, X. Jadi nak carikan titik tengah tu, kita akan tambahkan 2 ni. 1 tambah 20 bahagi 2. Dan kita akan dapat ni adalah 10.5. Dan anda akan perasan yang bawah tu sebenarnya sama lah. Kalau 21 tambah dengan 40 bagi 2, kita akan dapat 30.5. Jadi setiap satu tu dia akan beza 20 lah. Jadi bawah ni 50.5. Ini adalah 70.5. Lepas tu ini adalah 90.5. Jadi sekarang kita boleh gunakan kalkulator untuk kita kirakan kita punya min markah tu. Jadi macam mana nak tekan? Pergi menu, pergi nombor 6. Jadi statistik, sekarang kita masukkan 1 untuk one variable. Jadi kita akan keluar jadual macam ni. Jadi disebabkan kita ada data X tu adalah kita punya data, titik tengah tu kita ada kegerapan. Jadi kita mesti kena tekan shift, menu, lepas tu tekan bawah. Yang statistik ni tekan nombor 3, tekan on frequency tu 1. Jadi sekarang kita boleh masukkan kita punya titik tengah 10.5, 30.5, 50.5, 70.5, 90.5. Lepas tu kita ke kiri, naik balik untuk kita masukkan kita punya bilangan murid. Jadi 2, 7, 5, 11, 5. Okey, selepas kita sudah masukkan semua nilai tu, kiraan tu senang saja, kita hanya perlu tekan option. Lepas tu tekan nombor 3, one variable calculator atau calculation. Jadi kita punya min tu adalah yang pertama tu. Jadi buat masa ini, apa yang anda perlu tahu adalah kita punya calculator akan tunjukkan banyak nilai. Kita perlu tahu nilai mana satu yang kita perlukan. Jadi di sini kita punya min tu adalah yang pertama sekali iaitu 57.166. Jadi apabila kita bundakan tu, kita akan dapat 57.17. Jadi jawapannya adalah B. Jadi begitulah caranya macam mana kita gunakan kalkulator untuk bantu kita jawab soalan daripada bab sukatan serahkan data terkumpul ini. Jadi saya harap video ini dapat membantu anda untuk lebih faham lah macam mana gunakan kalkulator untuk bantu kita jawab kertas 1 matematik SPM. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Sekian terima kasih, kita jumpa lagi.